Lebih 500 penduduk orang asli suku Temiar daripada 4 kampung di Pos Pasik dekat Gua Musang, Kelantan terjejas sumber makanan apabila tanaman diusahakan mereka diserang gajah liar. Dakwa penduduk masalah berkenaan berlarutan sejak lebih 2 tahun lalu dan semakin serius hingga menimbulkan ketakutan untuk mereka keluar rumah menjalankan rutin harian. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Tanaman sara hidup seperti pisang, ubi kayu, keledek dan padi bukit antara yang sering dimusnahkan haiwan liar itu. Malah sejak bulan lalu, penduduk langsung tidak dapat menuai hasil tanaman. Ia sekaligus memaksa penduduk mencatu makanan selain berkongsi dengan jiran tetangga susulan sumber bekalan terhad. Kebun kita seperti padi, pisang, ubi kayu, sayur-sayur kita nanam tu, ubi keledek tu kan. Semua habis dicabut. Tinggal separuh ada lagi kita untuk cukup makan lah, kita mutip. Kadang tu tak boleh lah. Mereka bimbang keluar rumah dan turun ke kebun apabila gajah terbabit bertindak ganas merosakkan dinding dan tiang beberapa kediaman penduduk. Ada juga yang pernah terserempak dengan haiwan liar itu ketika dalam perjalanan menghantar dan mengambil anak dari sekolah atau ke kebun. Ekoran ancaman berkenaan, beberapa penduduk sepakat membuat laporan polis supaya tindakan susulan dapat diambil. Kita pergi seramai, tak salah silap saya 18 ataupun 19 orang lah yang yang pemilik ladang padi yang kena musnah. Memang merisaukan lah. Sebab ancaman ni bukan setakat sehari dua. Sekarang ni pun binatang tu masih ada lagi dekat berkeliaran dekat kita punya ladang. Lebih menggusarkan penduduk, kini terdapat anak gajah dalam kawanan haiwan terbabit yang menceroboh kawasan mereka. Saya juga merayu kepada pihak perkhidmatan agar diadakan satu tindakan yang dapat membantu penduduk kita di sini. Kerana hari ini bukan 2 tetapi dah tambah 1 ekor lagi, 3 ekor gajah. 2 dewasa berpasangan dan ada anak yang baru dilahirkan oleh gajah tersebut. Dan ianya hari ini merayau di sekitar kampung bagi mencari makanan untuk anak.